ni, Wix kelas paling nakal dalam batch kita orang. Kita orang terkenal sebagai kelas paling nakal sebab terlambat ni. Padahal baru pukul 7.02 dah kala nak pergi kelas. Wenda lah. Turun kaki tu. Angkat kaki macam ni pun salah ke cikgu? Ya, salah turun kaki. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. For tomorrow's class, and I hope everybody understands that. Esok saya nak buat kelas tambahan dari pukul 3 sampai 4.30. Saya harapkan semua datang dekat kantin tau. Jangan siapa pun datang sebab saya nak masukkan dalam kehadiran. Dan ini juga tolong ke awal untuk dalam peperiksaan tau. Jadi pastikan semua datang ya. Bangun. Bangun. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Aduh, aku lah terima lah. Semak lah cikgu eh. Aku lagi serabut dulu. Aku nak main ML. Boleh pula nak buat kelas tambahan. Hai, aku lagi lah cikgu kena buat foto lah baiki kan. Oi, jangan lukis yo. Korang datang lah nelfon cikgu kot. Korang datang tak? Tak lah kan. Saya pun tak tahu cikgu. Tak apa, ni dah tunggu 5 minit. Awak tengahkan buku lah. Baca sekejap. Dah 10 minit ni. Takkan tak datang lagi. Awak bagi tahu tak? Saya bagi tahu cikgu-cikgu. Kelas habis. Terima kasih lah. Jom kita belajar. Weh Nek, kau datang ke kelas tambahan semalam? Ha? Oh, aku datang semalam seronok. Aku kelas seorang-seorang je. Cikgu mengajar aku banyak benda. Korang lah rugi tak datang. Itulah kau kelas cakap semalam. Jangan ponting kelas dia. Siapa suruh kau ikut aku? Lah, itulah. Bodoh juga aku. Betul lah tu. Itu juga. Bangun. Kenapa lambat? Tadi cikgu beratur panjang cikgu potong marah. Lagi bunyi lepas lihat santai ya. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, cikgu. Duduk. Tak tanya ni. Kenapa sebagai daripada kelas ni tak datang semua kelas tambahan? Busy sangat ke? Sampai lupakan kelas tambahan? Awak dah beritahu? Awak beritahu kan? Apa? Dah tua sangat ke lupa? Saya bagi alasan. Saya nak dengar. Cikgu, dia kata dia malas. Siapa? Putri. Dah malas
exam tu macam mana? Nak biarkan kosong? Ya je lah. Belum SPM dah cikgu. Awal lagi kata ya. Awal lagi? Umur dah berapa? Awal sangat tu, 15. Awal dah tu. Awal nak tanya, budak lelaki pula. Apa rasa? Cikgu, kami nak jadi YouTuber. Nah, influencer pun tak ada SPM boleh berjaya. Boleh jadi kawan. Ya alah. Aku nak jadi TikToker. Siapa je nak follow kau? Weh, wajar gila. Apa dia kau? Oi. Awak rasa apa yang saya cakap tu betul? Pandai-pandailah awak nak minta maaf ke mana-mana cikgu yang awak dah susahkan. Dah, bangun, Syafiq. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Aku dah cakap, kita lah mati cikgu. Kan dah menyesal. Dah jadi nasi jadi bubur dah. Nak buat macam mana? Orang menyesal sangat. Korang, jom esok kita pergi minta maaf kat cikgu. Boleh? Boleh. Tapi tak apalah, kami harap dia dapat baca. Kalau dosa buat.